ada di sana. Lagi dia hurai. Maka jikalau raja itu zalim sekalipun, dia kata, sekalipun dia zalim, ketaatan kepada dia tak boleh dirongkai. Maka junjunglah apa-apa titahnya dan perbuatlah apa perintahnya yang bukan maksiat itu. Selagi mana benda hak dia suruh tu bukan maksiat, ketaatan kena ada. Dia kata, ini agama. Bermula dalil yang menunjukkan suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu faqala ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Wa'il Hujrin, Abi Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki tanya perihal raja yang zalim. Satu orang pergi tanya Nabi tentang, kalaulah pemerintah raja zalim, macam mana kami ni? Adakah taat jua rakyat kepada dia? Maka kata laki-laki itu, ya Rasulullah, khabarlah kiranya pada hamba, apa hukum syarak, yakni apa hukum Islam, jika ada atas kami orang yang menjadi raja, yang telah kami angkat dia, dan kami dah mengaku taat kepada dia, tiba-tiba berbuat zalim dia kepada kami. Macam mana kami kalau kami ditakdirkan duduk dalam zaman tu, zaman raja zalim, pemerintah zalim? Adakah kami boleh rongkai ketaatan kat dia, iaitu menegah mereka itu akan hak-hak kami dan dituntut mereka itu akan haknya kepada kami? Raja yang zalim ni, hak dia, hak kami pun dia kata hak dia. Kalau dia zalim sampai macam tu, hak dia kami tak boleh tumpang dah, memang hak dia. Hak kami pun dia ambil, dia kata hak dia. Macam mana kami pada masa tu ya Rasulullah? Masalah, dia kata, zalim raja dan kaifiatnya. Adalah yang dikatakan zalim itu macam-macam. Setengah daripadanya tidak memandang sama rata dan tidak memandang sama serupa di antara rakyatnya. Di antara bentuk zalim ni apa dia? Dia kata pemerintah ni mengamalkan diskriminasi. Dia diskriminate rakyat dia. Ni golongan apa dia panggil? Golongan ningrat, golongan elit, golongan bangsawan, golongan hartawan. Golongan ni kalau mereka buat salah macam mana pun kita cover mereka. Yang ni golongan apa, Indonesia kata golongan gembel, golongan marhain, golongan apa orang Arab kata wujud kal adam, ada pun serupa tak ada ya. Kalau mesyuarat dia mai ke dia tak mai pun tak ada apa, mesyuarat jalan. Tapi hal balik ni tadi, kalau dia tak mai tak jalan mesyuarat. Dia jadi pemerintah, sepatutnya dia kena layan semua rakyat equal. Semua rakyat dilayan sama. Dia tak boleh melihat kedudukan untuk nak melayan rakyat dia. Tetapi apa yang berlaku, dia kata pemerintah ni dia macam tu. Ni orang ni kalau bunuh orang pun lepas. Orang ni kalau dia apa pun tak apa, kita cover dia. Pasal dia geng kita. Apa pun kita cari buah-buah ni, bagi mereka kena. Kambing hitam pun mereka, kambing kalau oren pun mereka, kambing apa pun mereka. Dia kata, geng kita kau mana pun kita lepas. Kalau itu berlaku, dia kata, itu menunjukkan dia pemerintah zalim. Dia kata, baik. Dia kata, dan segala orang yang di bawah perintahnya, sekiranya orang itu fakir, orang itu miskin, memperbuat satu perkara yang langgar hukum, maka dihukum dengan keras. Dia kata, kalau mereka ni golongan miskin susah, rasuah RM50 dia, penjara 10 tahun. Oh, ini geng kita, dia rasuah 300 juta. Tak apa, itu rezeki dia. Kalau berlaku keadaan macam ni, dia kata pemerintah itu zalim. Dia kata. Ini Syekh Idris Al-Marbawi memberi kriteria, memberi ciri-ciri untuk kita faham. Yang kata zalim itu bagaimana. Begitu. Baik. Dan orang yang kaya dan banyak harta memperbuat kesalahan yang seperti itu, maka tiada dikeras hukumnya. Kalau geng kita, orang sama-sama kaya dan kita apa buat, tak apa, tutup mata abang, tak boleh. Lepas dia. Ataupun dapat lepas keampunan daripadanya. Kalau dia salah pun masuk penjara setahun saja, kita bagi pardon, kita bagi keampunan, bye-bye, balik rumah.
Macam tu punya cara dia menguruskan negeri dia, macam tu. Secara sangat tidak adil. Macam tu. Dia kata, maka itu menunjukkan dia zalim. Dengan sebab memandang dia akan hartanya yang dapat ditumpangnya. Kalau golongan korporat buat salah pun cover dia. Pasal apa? Kita cover dia, esok dia cover kita. Dia macam tu. Pasal apa? Kita boleh tumpang harta kekayaan dia kalau kita tolong dia. Tuan-tuan, relevan tak benda yang dia sebut 60-70 tahun dulu? Relevan, tuan-tuan. Relevan. Pasal apa? Pasal manusia 70 tahun dulu, manusia lah ni sama saja. Sama saja. Kalau manusia ni dipimpin oleh wahyu Allah, dia dikendalikan oleh iman yang sahih, betul jalan dia. Kalau dia dipimpin oleh nafsu syaitan, maka rosak jalan dia. Benda ni daripada zaman Nabi dulu, daripada zaman manusia awal dulu, sampai kiamat, manusia macam tu sikap dia. Maka Islam, dia turun, dia sesuai sampai bila-bila. Jangan kita kata Islam ni tak relevan zaman moden. Tak boleh kata lagu tu. Pasal apa? Pasal Islam ni dia evergreen. Dia sentiasa segar. Sampai bila-bila Islam boleh sesuai di setiap zaman. Begitu. Baik. Dia kata maka demikianlah jua dapat. Maka jadilah orang yang miskin itu dihina dan kena zalim. Dan yang kaya dan yang berharta itu dipermuliakan dia dan dimenangkan dia dan dikasihkan dia. Oh, kalau dia kaya, dia bila pun tak pernah salah. Dia buat salah pun tak salah. Tapi kalau dia orang miskin, dia orang hina, dia nobody. Baik, mikrofon pun kena karate dah. Kalau dia ni satu orang yang nobody, siapa pun tak kenal dia, hang siap. Hang sikit silap, aku buang dalam. Begitu keadaannya, dia kata, dan cenderung hati dia kepadanya, maka setengah daripadanya tiada memandang raja itu ke atas rakyatnya, akan pandang belah kesian. Pergi jadi pemimpin, dia tak ada kesian dekat rakyat. Dia tak ada kesian dekat rakyat. Dia kira dia aja. Langsung dia tak rasa kesian kepada hak susah di bawah ni. Maka siapa-siapa di kalangan rakyatnya itu yang dipandangnya berharta, diambilnya dan dipintanya dengan keras. Kalau rakyat ni ada harta, ada tanah, ada apa, dia buat pengambilan buta macam tu aja. Tanah orang tua ni nak beli dulu susah payah, nak dapat tanah tu, dia ambil tanah tu, nak buat apa pun dia buat suka hati dia. Dia tak fikir tentang susah orang, ataupun diutangnya dengan keras, kemudian tiada dibayarnya akan hutang itu dan tiada dipulangnya kembali duit itu. Maka demikian itu zalim namanya. Serta makan harta yang haram dan sebagainya. Kalau pemerintah yang bersikap begitu, zalim dia kata. Baik. Kemudian orang yang bertanya itu kata, ya Rasulullah, raja-raja yang zalim itu, apabila jatuh suatu hal pergaduhan, perang, negeri dilanggang musuh dan sebagainya, dipaksanya kami yang kena zalim ini